Tak, sebab mak dengan ayah saya suka makan sini. Korang nak tahu kenapa pagi-pagi ramai orang datang sarapan kat Mak Gimbong? Okey, jom kita terjah seorang-seorang. Oh, Alhamdulillah, ramai. Kalau korang tengok, okey, pagi-pagi ni awal pukul 9 pagi orang dah beratur untuk bayar sarapan pagi. So, kita cari akak-akak yang muka ceria-ceria, kita tanya. Kita jumpa Acik ni. Kenapa pilih sarapan pagi di Mak Gimbong? Sedap. Sedap. Acik daripada mana? Daripada Kota Warisan. Kota Warisan. Ni pertama kali ke Acik makan sarapan kat sini? Sarapan pagi pertama kali. Oh, ini Acik makan lontong kering. Ada banyak choice, so kita boleh pilih nasi lemak, kuih-kuih pun banyak. Lepas tu dekat depan sana pun ada macam cucuk-cucuk. Lepas tu ada nasi dagang. Lepas macam senang lah, macam all center lah kat sini. Okey. Dah repeat banyak kali dah. Oh, akak orang mana? Dekat Sri Kembangan. Makanan dia sedap-sedap kan dan banyak pilihan lah. Okey, Acik first time datang ke? Beberapa kali dah lah. Okay, Acik orang mana? Orang Ceras. Tak, sebab mak dengan ayah saya suka makan sini. Suka makan sini? Ni mak saya. Ni kamera kak? Di kamera. Mak. Akak daripada mana? Shah Alam. Shah Alam, jauhnya datang? Tak, mak daripada Nilai. Acik daripada Nilai. Pertama kali ke datang Acik? Banyak kali dah. Oh, okey. Apa yang Acik suka makan kat sini? Tak tahulah, semua suka. Semua suka. Alhamdulillah Acik. Selamat pagi je. Okey. Assalamualaikum.